Saya lihat dia sekarang sangat popular ya. Lebih Betul. popular daripada saya sebenarnya. Alhamdulillah. Saya selalu kata kat dia, Emer, kena faham nadi dan denyut rakyat. Apa Betul. yang rakyat mahu dan betul-betul dengar suara rakyat. Wan Emer. Saya bersyukur sebab dia tidak gopoh. Dia selalu kata pada diri saya, dia banyak lagi nak belajar. Walaupun saya lihat dia sekarang sangat popular ya. Lebih Betul. popular daripada saya sebenarnya. Alhamdulillah. Saya selalu kata kat dia, Emer, kena faham nadi dan denyut rakyat. Betul. Apa yang rakyat mahu dan betul-betul dengar suara rakyat. Dan lepas tu pantulkan pada diri dan berdoa pada Allah SWT bahawa permintaan rakyat itu akan sampai. Saya nak lihat Emer sudah mula ke arah itu. Dia sudah mula berjuang seperti itu. Alhamdulillah. Ya, so Emer lah saya nampak. Dan syukur juga sebab Mira, Datuk Mira juga seorang ahli politik dulu juga. Jadi it takes a wife that also understand. So Alhamdulillah, syukurlah.